Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita kali ini di video review produk pula. Stay tune guys. Untuk kali saya menggunakan teknologi AI untuk membuat video ini. Tetapi segala data produk bukan dari AI tetapi adalah data sebenar yang saya perolehi sumber yang sah atau atas pengalaman sebenar saya semasa menggunakan produk ini. Anda pasti tahu yang kita boleh merakam video di sekeliling kita menggunakan kamera 360. Kamera 360 ini mempunyai dua lensa yang bertentangan untuk merakam di sekeliling. Kamera 360 pertama saya ialah GoPro Max. Kemudian family saya beri Insta360 dan yang terkini saya menggunakan DJI Osmo 360. Kamera GoPro saya dah rosak semasa saya menyelam, yang tinggal kini Insta dan DJI. Sebelum tu, tolong subscribe channel saya iaitu Motopad supaya saya bersemangat untuk membuat video-video baru khas untuk anda semua. Okay guys, kita cuba buka lah. Kita tengok apa function dan juga physical kamera 360 daripada DJI. Okay, ni kamera dia. Okay, saya menggunakan lens protector. Okay, kita buka dulu lens protector ni. Okay, ni bahagian depan dia. Bahagian depan dia cuma ada lensa lah. Lensa. And then bertentangan ada satu lagi lensa. And then screen. Okay, sebelah sini adalah ini untuk bateri. Kompartmen bateri. Cara buka dia, tolak ini. And then, kita boleh buka lah. Itu adalah bateri dia. Ini bateri dia. Okay, just tarik lah. Tarik macam ni. Ya, ni bateri dia. Okay, nak masukkan kembali. Okay, pasang. Pastikan tak ada warna merah kat sini. Kalau tak ada warna merah tu kira rapat lah. Okay, yang sebelah sini pula butang on off. Ini butang on off. Okay, yang ni tempat slot kabel Type-C. Okay, kita buka. Kita boleh nampak lah ini slot Type-C, kabel Type-C. Okay, tutup pastikan rapat Pastikan dia macam tu. Merah tu tak ada lah, baru dia rapat. Okay, yang ni ada dua button depan belakang ni. Depan ni tak ada button. Okay, sebelah belakang ni ada dua button. Okay, ni button untuk rakam. Ini untuk function. Jadi cara nak on kan, kita tekan button on off ni. Tekan sekali je. Okay, tu dah on lah. Dah on. Okay, dekat sini. Bila kita slide daripada atas ke bawah. Okay, kita dapat lihat menu. Menu untuk setting lah. Okay, ada dua page. Page pertama, page kedua. Okay, kita tolak ke atas semula. And then bila kita tolak daripada bawah ke atas, ni untuk setting dia punya resolution. Okay, kita slide semula. And then kita slide ke kiri ke kanan, tak ada benda lah. Cuma dia bergerak dia punya view 360 ni lah. Okay. And then jika lihat butang ke atas ni menunjukkan berapa lama yang kita boleh rakam. Okay, dekat sini boleh nampak dekat sini ada sejam 24 minit lagi lah. Ini menggunakan memori dalaman. Untuk yang ni pula kita nak lihat apa yang kita dah rakam. Okay, yang ni pula ni untuk rakaman jenis sama ada single lens ataupun 360 lah. Okay, yang atas ni pula bateri. Okay, sekarang bateri ada 43%. Okay, yang ni untuk setting ProRes. Okay, nanti saya tunjukkan ini pula setting untuk depan atau belakang lah. Ni switch depan atau belakang. Okay. Okay, cuba kita lihat satu-satu Okay, untuk atas ni kita tekan tak ada benda lah sebab yang ni untuk berapa jam lagi kita boleh rakam. Untuk yang ni kita boleh tekan tapi saya tak ada simpan apa-apa video lah kat dalam ni. So kosong lah. Kalau ada dia akan ada. Nanti saya akan tunjukkan. Just confirm. Okay, yang ni pula. Okay, ni pula yang saya kata sama ada single lens ataupun 360. Sekarang dalam mode 360. And then yang ni pula single lens. Okay, untuk 360 dia ada running punya, untuk panoramic okay, panoramic photo. Ini panoramic video maksudnya rakam
360 lah. Okey, yang ni Super Night. Super Night ni untuk kita rakam waktu malam. Kita rakam waktu malam. And then yang ni untuk selfie mode. Selfie mode kena gunakan batang selfie mode lah. Tapi dia 360 untuk selfie mode. Okey, seterusnya yang ni untuk Vortex. Vortex ni dia gunakan device khas, batang panjang tu kita pusing 360 degree atas kepala kita, nanti dia rakam. Memang view cantik lah, tapi ni ramai yang tak gunakan ni. Okay, sebab fungsinya dia terhad untuk Vortex lah. Okey, yang ni satu lagi. Okey, ni time lapse ni untuk kita rakam ni lah. Kita rakam macam perubahan cuaca ke view lah. Biasa untuk landscape. Macam tengah sunrise ke sunset ke kita rakam, ataupun dekat bandar kan, tengah jalan raya tu kita rakam, memang cantik lah dia punya view lah. Okay. Ni tadi untuk 360, ni untuk single lens. Single lens tak banyak. Okay, dia ada foto, ada boost video, super night, video biasa. Okay. Untuk foto ni, untuk ambil gambar lah, ambil gambar biasa, macam kamera biasa. Okay, boost video ni, dia ambil banyak gambar. Okay, gambar tu kita boleh pilih. Dia macam buat animasi lah. Dia sekali shoot tu dia ada ambil banyak gambar. And then yang ni pula, super night. Single lens untuk super night. Jadi kalau nak pakai waktu malam untuk single lens, kita guna yang ni lah, super night single lens. Yang ni pula untuk video biasa lah, single lens. Biasanya macam saya rakam bila naik motor kan, saya gunakan single lens, and then saya gunakan video biasa ni lah. Cuma setting dekat dia punya resolution lah, nak macam mana kan. Okay, itu untuk tadi yang 360, saya rasa ada terlepas satu. Okay, untuk running ni, ni running ni sesuai time kita lari lah. Waktu lari marathon ke apa, gunakan running ni sebab dia akan gunakan time frame yang lebih tinggi lah. And then resolution lagi tinggi, jadi lagi jelas. Okay, yang ni tadi, ni panoramic photo. Panoramic photo, kita ambil view kiri ke kanan lah. Lagi macam kiri ke kanan, lebar lah untuk kita ambil pemandangan ke view-view yang luas lah, kan. Okay, seterusnya, ni yang 360 biasa. 360 biasa maksud kita rakam sekeliling. Okay. Okay, seterusnya kita cuba lihat yang ni dah, atas pun dah, okay. Ini bawah ni. Bawah ni resolution, contoh lah Contoh, okay, saya nak pakai single lens. Ambil video kan. Okay, dekat sini kita boleh setting lah. Untuk single lens ni, dia ada macam-macam format ni, format 2.7K, 16, ni dia punya gambar dia 16 ni 11.9, 4K. Jadi sinilah pilihan dia, resolution dia. And then yang bawah ni time frame lah. Berapa FPS. Kalau laju supaya kiri kanan tu jelas, kita pakai 60 yang tinggi lah, tapi dia akan menggunakan memori yang lebih tinggi. And then bateri cepat habis lah. Kalau nak blur-blur, tepi tu nampak blur sikit, ambil yang 25 ni lah. Dia akan slow, dia akan gambar kiri kanan tu akan jadi blur sikit. Jadi ikut setting lah keadaan macam mana. Okay. Seterusnya, tadi ni resolution kan. Okay. Ini dia ada beritahu RS dan standard tepi ni. Okay, seterusnya, ini untuk tukar depan belakang. Okay, yang ni pula, ni Pro. Saya tak mahir sangat dalam setting-setting Pro ni, tapi inilah siapa yang biasa menggunakan yang profesional dalam video dengan gambar ni, dia akan gunakan Pro ni. Pro ni, bila kita tekan, dia ada, saya set auto je lah. Jadi kalau profesional dia akan setting manual lah. Dia tekan auto ni, boleh setting manual. Saya tak berani kacau lah, saya guna auto je. So, saya tengah belajar lagi macam mana nak gunakan. Okay. Kat sini ada macam-macam anti-motion blur, image adjustment, color. Memang canggih lah, dia punya function ni boleh tahan lah. Okay. Biasa saya gunakan biasa saja. Okay. Seterusnya, atas ni bateri lah. Okay. Saya rasa tu je. Inilah keadaan dia. Jadi kalau nak tutup,
Just tekan lama sikit. Okay, dia dah off. Okay guys, tadi adalah ciri-ciri luaran kamera DJI dan secara ringkas apa yang ada pada skrin kamera DJI Osmo 360. Dekat video seterusnya, saya akan terangkan ciri-ciri lain seperti sensor, hasil rakaman dan aksesori. Jumpa lagi. Bye!